Pere 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 pere. Pere 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 pere. 俺の名は山カフテシン。Hi guys, welcome back to my channel. 山カフテシン。Okay, pada vlog kali ni aku nak bawa korang pergi ke kolam ni Batu Orang Exotic Fishing. Hari ni kunjungan saya pada hari biasa. Memang tak ada orang, korang boleh tengok belakang ni. Okay, target kita hari ni adalah ikan Amazon Redtail, ikan predator tu lah. So, umpan pun saya dah sediakan tadi. Saya dah bawa ini isi ayam. Nanti kita tunjuk lah lagi. Perut ayam dengan hati ayam pun ada. Roti pun kita sediakan. Pellet nanti ada. Kita ada apa ni, rakan kita daripada Sri Petaling lah. Lanjut guys. Kita menggunakan tali kabel. Tali kabel panjang ni. Nanti nak angkat ikan senang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk isi ayam ni kita dah perapkan bersama dengan sos ni guys. Sos ni disponsor oleh Abang Mel kita daripada Sabah, Magic Bake. Kita try dulu hari ni. InsyaAllah kalau ada, tak nombor telefon lah. Anda boleh beli lah nanti. Sengki pun ada guys. Bapak senang kerja. Guys, makan juga guys. Dia makan ni. Angkut je. Ya. Dia buat bawah lubang. Takut tali rosak. Kita banyak kita peraya di ikan. Apa ni? Juga. Tarik lah, kata nak tarik. Kita tengok ikan tu. Dia shoot tu. Macam ekong. Oh. Dia pam tu, dia panggil. Dia benam. Cubaan gagal. Dia lagi. Oh. Malas betul duduk. Berapa kilo yang sana? Sikit dulu, 2 kilo lebih. Wah, Mercedes Benz lah. Ada? Sudah baca? Ayah saya sudah baca. Dah baca? Ayah saya sudah baca. Satu putus jadi sana. Sebab dia bawa. What the hell?
Oh, Amazon lah, Amazon. Betul. Ni ada ekor merah, bau ekor merah, ada pacu, ada tapak. Banyak set tau. Banyak nyamuk bawa ah. Ni wajib. Oh, wajib lah ni. Kena gigit nanti. Tak syok oh. Oh, ni sudah bantu ah? Dah. Tak malam-malam ni. Potong dah. Lagi guys. Sama tu. Oh, kecil sikit ni. Gajam tu gigi dia. Tak boleh. Okay guys, kira ikan yang pertama saya kalau saya angkat ni. Tak tahu ada dalam 2 kilo atau main. Okay, menggunakan si ayam Okay guys. Ada Swiss ke kipas sekali. Cuba tengok. Bisa tu. Kalau pakai flyer pun kat situ. Jangan risau, tak payah kanan jauh, kiri jauh, tak payah. Ini orang dari sini. Ini bukan sesi nombor 4. Sini bukan sesi nombor 4. Jauh betul. Ke tengah bawa. Baik Diling. Jangan bagi cuy. Kena tukar mesin. Kau mesin lah. Tak dapat sakit kepala. Guys, kita pakai killer kita. Sambil itu botol kecil je. Macam ni. Tu bau. Ya. Saya beli tu. Hari tu saya beli. Bau gila tu. Waduh. Keluar. Oh. Normal lah kau balik ke rumah ni. Dia mesti nak masuk balik. Itu normal. Bila tu paling nak semua tu. Ni kau buka kanan, kau kena buka ke kanan. Kalau tak nanti dia masuk ke depan kau. Tak apa. Kau naikkan ikan dulu. Tarik dia keluar. Kau naik tangga. Kau panas tu tadi ni. Bagi gambar saya bang. Ini dia auto video. Oh, dia auto video. Ha. Alright.
Ikan punya halu. Ikan kena. Banyak kediling kalau tak? Ini Oh, kena. macam buat sushi. Sushi Jepang. Kasih cucuk. Aku semprot lah. Apa? Semprot ni mata. Aku apa pun tak bawa. Semua kasih simpan. Kulim lah, kulim. Tak payah. Mati ikan lah. Kena ambil kain tu ni. Tu bukan Hui. Oh. Ada tengok. Macam mana Uncle tahu channel saya tengok dekat Pancing, kaki pancing, tengok YouTube banyak semua kaki apa ni baru tengok. Selalu datang Selalu datang. Baru 2 kali. Ha? Kali kedua ni. Kali kedua. Oh, yang video tu kali kedua. Kali pertama. Yelah hari ni saya rasa macam nak pergi sini. Sebab saya try tu. Tapi tadi dia makan tadi. Pergi. Lepas tu dia bawa masuk. Bawa kayu. Bawa kayu. Ada kayu mana? Tak tahu lah. Saya rasa batu sini. Batu masa dia buat projek ni. Pukul 9 tadi. Dah dapat lah. Tadi papa saya dapat 2 ekor. Saya dapat 1 ekor. 2 ekor juga. 4 ekor lah. Betul. Tiga toman 1. Toman pakai apa? Isi ayam. Isi ayam. Apa ni? Dada. Dada saya potong kecil kan. Besar ni. Dia sangkut tu? Dia tak jatuh? Tak jatuh. Memang dia dengan kawan. Yang video first dia ada kan? Dia ada juga. Apa khabar semua? Kaki pancing-pancing. Marilah Batu Arang. Tak pergi sana apa ni? Apa ni? Tanjung Malim? Oh, sana jauh. Tak jauh. Berang Besar. 成本可以开一点嘛？ Mana besar. Oh, tak boleh tahan lah. Kevin nama Kevin. Siapa nama? Amika. Sana tak boleh tahan tu. 4 jam saya naik. Hari tu saya naik 14 ekor lah. Balik sampai pinggang sakit tu. Umpan apa? Isi ikan. Oh, isi ikan. Join sudah naik. Tak berapa. Tak betul kau bayar tu. Ni saya ikut warna air dari sini. Ayah bosan lah. Lepas saya free, lepas saya. Tunggu sana ikan. Oh tak. Adik kau angkat. Kena. Langgar. Boleh. Hari ni ada konten ke? Ada dah. Tengah rakam. Semua baca-baca air ni. Tengah rakam. Tengah rakam. Rakam lah. Tak apa, masuk je. Dalam ni. Tak apa. Dah. Kena dekat dia.
Tak ada lah. Cuy. Member sorok kamera. Apa macam? Ha? Kita nak tipu ikan. Tipu ikan Oh, pandai Ini umpan kita guna hati ayam. So kita masukkan ni. Dia biarkan macam ni. Nampak Kita biar. Tadi biar keluar. Bagi ikan tu bawa lari. Sepul buka. Sepul buka. Main depan je, main sangkat. Waduh. Putus. Putus. Jahat lah ni. Tali kabel ni. Kang. Lembat dia punya kamera. Lepas tu kita orang review apa? Review Pondok Exotic Fishing Park. Sini boleh parking kereta. Hai. Oh. Buat guys. Dan dia pacak pula guys. Aduh. Tengah ikut lah. Ni dia punya. Saya continue. Dia punya mak dah panggil tak dari makan dia tak boleh makan. Dia dah pergi ke lah. Banyak teman penting ni.
Buat apa tu? Dapat dah? Dapat dah? Oh. Feeling? Pakai apa? Lu pakai apa? Apa tu? Pakai apa? Alah, lucu. Ya. Ada. Saya tak. Jangan ketat. Tahu tak saya. Cepet dah cepet. Apa? Bukan. China. Lebih 50 kilo ni. Sok. Anak dia je lah. Kecil lah. Ikan ni dia jenis apa? Nah. Bagi lah sampai habis. Penat. Penat. Anak dia. Penat. Bagi anak-anak sama anak lah. Kau dah. Ini besar. Tak boleh je ni. Kat sini je lah. Tak boleh je ni. Rekod. Kecil ni. Sudah naik ah? Barulah saya tengok macam dah okey dah. Boleh main cincin peraya ni. Nanti tang Tukar set guys. Sekarang baru aktif balik Seekor dah balik lah. Hah? Tadi balik ikut genting. Jalan jam Tai Pusam esok. Oh esok Tadi pergi, saya pergi lalu sana. Oi, asal jalan blok Tai Pusam punya. Okey, ni kepal dia pecah tak lama. Kepal lagi pekat. Benda pertama, ketatkan drag dulu. Lepas tu baru dah ni baru kau set tali macam mana. Okey, pergi. Itu makan dia. Lepas tu kau tutup, kau buka. Okey, set tali. Kau ketat sangat. Bagi dia jalan sikit. Okey. Okey. Okey, ngam. Sikit je. Apa kau buat? Cara tinggi. Zoops. Nampak tu. Makan dia? Dah ada. Tunggu sekejap. Baru kita tumbang dah kena. Apa lagi? Ni tak payah ni. Lock je. Lock, turun garot tu. Turun garot tu. Bagi buat lagi. Turun lagi. Turun garot, turun lagi. Bagi tadi tegak dulu. Macam ni? Tengok. Dah ni lah. Tak tegak pun tadi. Ni takat tali tengah pergi. Kalau sikit okey, hentak sekali je. Pop sekali je. Sana. Tak payahlah. Dah. Alanggar tali ni. Apa tu? Drag jangan ketat sangat, bagi dia jalan. Jangan meletup tali. Nampak tak tu? Oh, Copraya juga makan pan saya. Dia balik kampung padan. Jangan balik kampung.
Ini kalau hanya macam mana ni? Ini kecil je ni. 20 kali ganda. Diri dah depan dah ni. Time ni lah nak melawang Tadi kenapa tak lawang? Alah rempiknya. Tak payah ni, bagi je. Kau tarik bagi yang kat kepala je. Hari ni berapa spesies saya dapat? 3 dah hari ni. Nemo nak Nemo. Aku tadi pun nampak ada bulat kepala dekat bawah tu. Boleh. Cameraman tolong. Guys. Job raya saya yang pertama. Gelapnya. Alok dah 3 spesies hari ni. Red tail, job raya dengan tomai. Ha? Boleh lah satu. Ayah. Aiskrim. Kau pegang aiskrim ni kejap. Up. Ya cik. Apa? Berapa? Ha? Belum. Dia punya. Pilih ya. Boleh kering lah. Ya, nak apa? Hijau lah. Ini. Lain. Thank you. Ada jual aiskrim guys. Aiskrim Chop Raya. Kau makan pula pacak ke nanya. Kalau ada tu adalah rezeki kau tu. InsyaAllah. Panas. Makan aiskrim lah. Bangau lah. Sedap lah aiskrim dia. Guys, sekarang pun dah pukul 4.30. Dah apa ni, kemar-kemar barang. Pancing pun kita nak simpan lagi. Ni cuaca macam nak hujan. Dah mendung sikit. Saya tak banyak kata-kata kat sini. Excited sangat main bau ni. Sampai tak ingat dah nak bercakap. Ada kata-kata tak untuk kolam main ni? Tak ada. Memang tak ada kata-kata. So kalau diorang nak mari mancing santai, berkemah ke apa-apa ke, boleh lah. Mari. Overnight pun boleh. Tapi kena 10 orang ataupun 6 orang. Tu kolam Wak Rabos guys. Kat sana tu orang sifu main pating. Kat sana kolam Kuat Tepung tau. Oh ni kegunaan jigging yang sebenar. Saya punya rod. Mekong. Dia nak pergi sana lah. Weh, dia pergi sana Baby pun baby lah. Jangan jadi lesing. Ada lesing. Mai. Pegang dalam sikit. Gambar dah. Bye Chop Raya. Thank you for today. Alright guys. Kita pun dah habis mancing. That's all for today. Thank you. So hari ni saya collect ikan dalam, saya tak tahu berapa ekor saya dah pacak dah. Saya rasa ada lebih dalam 8-10 macam tu. Semoga korang yang tengok channel ni sukses selalu, dapatkan segala rezeki lah.
Hari ni kita pun dah puas lah. Saya pun dah sampai lupa skrip nak cakap pun saya tak tahu lah. Saya pun dah penat hari ni, dah melilau orang mata. Thank you kepada apa nama abang. Okay, thanks Abang Fikri dan Abang Kamil. Pakcik Kamil. Sebab okay, thank you kepada Abang Fikri dan Abang Kamil sebab sudi tunjuk ajar kepada saya. Dan thanks for the link dan sifu-sifu join dengan her wife. Datang untuk memeriahkan majlis mancing ni. Thank you guys.